Kecewa sikit hari ni sebab nak pergi jogging tapi my shoulder injury ada twisted sikit muscle lah, dah kat sebulan lebih dah. Masih tak recover. So masa nak jogging tu kita gerakkan ni kan sakit lagi, so tak boleh teruskan lah. Okay, tak apa. So kena sabar sikit lagi. So bila kita berumur ni, apa-apa kecederaan dia sembuh terlambat sikit. Okay, sebab tu kena careful lah. Okay, so cara hidup sihat kan, 50-an, 40-an, 30-an. Bagi saya, the faster you start you punya healthy lifestyle, the better lah. Saya started lambat juga. Saya started betul-betul saya adopt healthy lifestyle ni when I late 30s. Bila saya dah overweight 104 kilo. Tapi Alhamdulillah lah, masih belum lagi kena penyakit-penyakit yang 3 serangkai ke yang kronik tu. Alhamdulillah. Jadi saya tak adalah hadapi perkara tu kan. So Alhamdulillah dapat change lifestyle. Antara nikmat yang terbesar yang selalu diambil ringan ialah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan iaitu sihat sebelum sakit. Sebab dalam 5 perkara yang Allah ingatkan kita ialah apa dia? Sibuk senang sebelum lapang sebelum sibuk. Okay, saya tak ingat susunan dia lah. Lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin. Okay, kemudian hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit salah satu. Kemudian satu lagi tak ingat apa. Tak ingat, ada 5 perkara. Ingat 5 perkara, sudah tak 5 perkara. Jadi sihat sebelum sakit ni penting ni. Sebab tu kalau kita sihat ni, nikmat sihat ni, banyak perkara akan kita dapat buat. Sebab tu bila kita sihat, pertama sekali apa? Bila kita sihat, kita boleh beribadat dengan selesa. Sebab tak sihat, dah kena gaut kan, macam-macam kan. Nak ibadat tak selesa. Saya tengok kadang-kadang saya inspired dan juga simpati. Pergi masjid tengok orang sanggup berkerusi roda, bertongkat, berkerusi roda, duduk atas kursi hanya semata-mata untuk solat. Jadi kalau kita sihat, solat kita akan rasa lebih selesa dan insya-Allah lebih khusyuk. Sebab tu kita kena ingat sebelum kita sakit, hargai kesihatan ni. Kesihatan ni dia bukan boleh naturally dia stay macam tu. Dia kena dijaga. Kesihatan ni. Sebab tu bila kita sihat ni macam-macam lagi. Okay? Kita boleh beribadat dengan mudah, dengan selesa. Tu paling penting lah. Kalau tak umur macam saya ni. Hidup macam saya ni, dia lebih kepada apa-apa nak buat pun ibadat je. Ibadat tu dan akan beri saya ketenangan hati dan sebagainya. Okay, bukan harta benda sangat dah. Okay, so kemudian bila kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih selesa. Kan, Alhamdulillah kita akan jadi lebih produktif. Produktif untuk kita mencari rezeki sama ada kita bekerja ataupun kita bisnes sendiri dan sebagainya. Itu saya kan. Alhamdulillah. Okay. Kemudian kita juga boleh jadi seorang suami dan ayah yang lebih baik. Kita boleh jadi kita boleh sama-sama kita bila kita sihat ni, hati kita lebih tenang kan, kita tak marah-marah tak perlu banyak kos untuk maintain kan. Kalau kita sihat ni, kos untuk perubatan, treatment dan sebagainya. So sihat dia penting. Kita boleh jadi ayah dan suami yang lebih baik, lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu sihat ni banyak punca segala banyak kebaikan. Sihat ni akan jadi asbab lebih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab tu jangan kita abaikan kesihatan ni. Okay, kesihatan ni pula, sihat tak sihat ni banyak berpunca daripada makanan. Okay, untuk sihat ni makanan kena jaga. Makanan kita sederhana saja. Macam saya dah, bila saya dapat kurangkan 104 kilo ke dulu 30 kilo saya kurangkan dulu. Okay, buat saya learn kita kurangkan makanan-makanan yang processed food. Kita makan processed food ni kita kurangkan. Contoh apa processed food? Burger kan, all those nuggets and all that lah. Processed food ni dia banyak dia punya tambahan-tambahan chemical. Processed food dikurangkan, insya-Allah. Sebenarnya nak sihat ni tak susah sebenarnya. Tapi kita ambil mudah. Bila kita ambil kesihatan ni mudah, sebab tu kita rasa susah. Kan, kita boleh spend so much time untuk queue
go all the jam untuk hanya beratur untuk makanan viral. Tapi kita tak boleh spend half an hour through 2 or 3 times a week untuk kita hanya keluarkan peluh. Something like that lah. Sihat ni tak susah dan juga dia amat murah. Dia akan jadi mahal bila kita sudah dapat penyakit. Sajalah. So sebab itulah kesihatan ni adalah satu nikmat yang janganlah kita ambil mudah. Walaupun kebanyakan kita ambil mudah. Bagi kita selalunya kesihatan ni always bila ada masa. Bila ada masa lapang. Always secondary. Benda yang paling penting sekali kita buat secondary. Jadi kita tak boleh haraplah hasil yang baik kan, hasil yang primary. Kita always fokus dekat treatment. Bangga ada insurans, bangga boleh hospital mahal and all that. Okay, tapi insurans sekalipun, you can pay treatment sekalipun, okay, tapi adakah you punya payment treatment tu boleh pay for the lost time? Okay, lost time of your family, of your children, of your wife, of your anak-anak, of your parents and all that. Okay, insurans hanya kalau you hanya bangga sebab you rasa tak apa, aku sakit tak apa ada insurans. Insurans hanya treat you Okay, insurans hanya rawat kita. Yang insurans tak treat the lost time, painful time yang our children terpaksa hadapi sebab kita tak ada di rumah. Okay, tak boleh bayar lost time, kesusahan yang isteri kita hadapi bila kita tak ada di rumah untuk jaga anak-anak. Jangan kita selfish sangat Jangan sedikit selfish sangat. Just because kita anak kita semua ada insurans and everything, so that kita ignore health. Maksudnya kita maksudnya kita macam tunggu saja bila masuk hospital. Okay, something like that lah. So again, kesihatan ni amat-amat penting. Okay, it is the most important part dalam hidup kita ni, kesihatan. Bila kesihatan kita baik, insya-Allah banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Sebab tu jangan abaikan. Okay, jangan abaikan benda yang paling penting. Kita make it always secondary. Okay, itulah saya punya peringatan untuk diri saya dan juga semua, okay, tentang jagalah kesihatan. Ketika ia masih murah, ketika ia masih mudah. Okay, bila ia sudah mahal, okay, semuanya akan jadi lebih susah. Okay, kalau kita dah tak sihat, kita ada duit berjuta-juta pun, rumah besar mana pun, kereta mahal mana pun, pangkat besar mana pun, makan pun tak boleh. Makan pun silap kena suap. Nak berak pun silap kena cebokkan. Okay, janganlah. So, jagalah kesihatan ni, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita sama-sama jaga kesihatan sebab kesihatan ni punca lebih banyak kebaikan, insyaAllah.